Rupanya salah kita gunakan duit raya anak untuk tujuan kita. Duit raya adalah duit sedekah daripada tetamu yang hadir dan bagi duit raya kepada anak kita, dan dengan ini kita tidak boleh gunakan duit raya anak-anak ni untuk tujuan kita sendiri ataupun untuk keperluan anak tersebut. Tuan-puan boleh rujuk sendiri mana-mana ceramah daripada ustaz yang menyatakan haram hukumnya kita gunakan duit anak untuk keperluan mereka ataupun keperluan kita. Jadi untuk atasi masalah ini dan untuk kekalkan duit raya anak-anak ni, saya sarankan tuan-puan tukar kepada bentuk emas supaya nilainya lebih bertambah dan lebih bertahan lama. Dengan simpanan emas di akaun emas Gap Junior, tuan-puan, kita boleh keluarkan desain-desain 1 gram mengikut kesesuaian ataupun mengikut minat anak-anak, sama ada desain Marvel, desain princess, desain kartun dan sebagainya. Simpanan emas ni mereka boleh gunakan untuk tampung kehidupan mereka seksa, sama ada untuk yuran pelajaran ataupun untuk hadapi alam pekerjaan. Jadi tuan-puan tukar tu duit raya anak-anak kepada bentuk emas menggunakan akaun emas Gap Junior. Tuan-puan boleh bermula sekarang. Untuk bermula, tuan-puan boleh follow saya, rujuk di profil saya. Hubungi saya untuk bimbingan buka akaun emas Gap Junior. Saya akan bantu sebaiknya. Assalamualaikum.